mempersoalkan masalah. Kami mempersoalkan analisis kami di meja pembangkang akan menunjukkan pelbagai kelemahan permainan sukan elektronik atau isukan dan hilang arah. Pertama, isukan berasaskan skrin dan permainan digital yang sangat merangsang otak. Benar-benar hadirkan lafaz bismillah pembuka kata, pembuka bicara, saya dahulukan. Maka yang kita perlukan dalam dunia realiti, ramai murid yang berani bercakap melalui mikrofon ketika bermain PUBG dengan izin yang dipertua, tetapi bila sebagai penjana industri pelancongan negara kita. Negara kita lebih banyak peluang yang sesuai di kawasan dibandingkan kawasan bangunan bersejarah yang kurang mendapat perhatian dan sudah tidak valid. Dengan izin yang berhormat, dalam era kontemporari pada hari ini, ia didorong oleh sektor pengangkutan, penginapan dan lokasi modern yang lain. Kerana apa? Tahukah anda, negeri atau lokasi tarikan paling tinggi adalah di lokasi yang bukan tarikan utamanya ialah bangunan. Sebelum saya bentangkan punca kerajaan seterusnya, izinkan saya membidas beberapa kenyataan Ketua Pembangkang sebentar tadi. Antaranya, Ketua Pembangkang telah menyatakan bahawa pelancong asing pada tahun 2019. Seperti yang saya kata, bangunan-bangunan bersejarah kebiasaan dia menarik minat pelancong luar berbanding pelancong tempatan. Maka di sini berlakulah pertukaran budaya antara penduduk tempatan dan pelancong luar. Bilik sidang yang kedua, pertemuan antara SMK Sri Andalas sebagai kerajaan dan KISAS sebagai pembangkang. Usul bangunan bersejarah penjana industri pelancongan negara. Pendebat terbaik dianugerahkan kepada pembangkang ketiga. Usul dengan ini ditolak, kemenangan kepada pembangkang KISAS. Seterusnya, di bilik sidang yang pertama, pertemuan antara Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis selaku kerajaan dan pembangkang SMK Perempuan Kapal. Pendebat terbaik, pembangkang ketiga. Usul bangunan bersejarah penjana industri pelancongan negara ditolak, kemenangan kepada pembangkang.